Sepanjang minggu lalu, terdapat beberapa perkembangan menarik yang pada asasnya menggabungkan perang Rusia-Ukraine dan perang Iran menjadi satu konflik. Kita belum mengalami perang dunia sebenar kerana tiada pihak berperang di dua medan serentak seperti Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Namun, ia semakin mengaitkan hasil peperangan dan memberi implikasi jangka panjang terhadap pembahagian garis pertempuran. Ya, kita sedang menambah satu lagi hubungan antara Ukraine dan Arab Saudi, serta mengukuhkan lagi ikatan antara Rusia dan Iran. Peringkasnya, Ukraine dan Arab Saudi kini mempunyai hubungan kontrak pertahanan dan Rusia dilaporkan akan memberikan bantuan senjata maut kepada Iran. Versi panjangnya membincangkan mengapa hubungan ini tidak berlaku lebih awal dan apa yang dikatakannya tentang keadaan perang Iran kepada pejuang papan kekunci yang kurang maklum seperti kita. Kita mulakan dengan Arab Saudi dan Ukraine. Zelensky membuat lawatan mengejut ke Riyadh kerana putera mahkota berminat untuk membeli, cuba teka apa? Ya, langkah balas terhadap dron Shahed. Sekarang, kenapa ini berlaku pada bulan Mac 2026 dan bukan Mac 2023? Soalan yang bagus. Kebanyakan perbincangan tentang kekurangan pertahanan dron dalam perang Iran menumpu kepada peranan Amerika Syarikat. Kita sudah bincang teori tembak pemanah bukan anak panah sebelum ini. Jadi saya tidak akan ulanginya hari ini kerana namanya sudah jelas maksudnya. Kita belum kaji kenapa negara Arab tidak lakukannya sendiri. Ada yang boleh berhujah Amerika Syarikat memulakan perang ini, jadi mereka patut bertanggungjawab menyelesaikannya. Namun, itu bertentangan dengan realiti politik dan praktikal dalam situasi ini. Dari segi politik, ambil Arab Saudi sebagai contoh. Riyadh menyokong peperangan itu dimulakan dan kini sedang menyokong agar ia diteruskan. Nampaknya Arab Saudi patut bertanggungjawab atas konflik itu. Saya tidak menyindir. Kerajaan Arab Saudi pun setuju perkara itu. Jika penyelarasan operasi ofensif terlalu sukar, permintaan paling logik seterusnya ialah negara-negara itu mengurus pertahanan mereka sendiri. Seperti ditunjukkan oleh Ukraine, cara paling berkesan menembak jatuh Shahed dari darat adalah dengan pertahanan berlapis. Unit pemintas di seluruh negara diperlukan untuk kurangkan Shahed yang datang. Ini adalah sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh negara yang terlibat. Sukar untuk Amerika Syarikat melakukannya secara tiba-tiba. Ia perlukan ramai askar tinggal di lokasi-lokasi itu untuk tempoh tidak tentu. Dari segi kos, keadaan ini menuntut Arab Saudi menyediakan pelindungan di sini. Teka-teki itu masih belum terjawab. Kenapa Arab Saudi tidak membeli dan memasang pertahanan itu bertahun-tahun lalu? Ancaman Shahed bukan baru. Ukraine telah bina langkah balas berkesan dan murah sejak setahun lalu. Arab Saudi tidak suka Iran. Iran membina Shahed untuk Rusia. Dan Rusia melancarkan Shahed ke Ukraine. Adalah semula jadi untuk melengkapkan kitaran ini dan membolehkan Arab Saudi bekerjasama dengan Ukraine. Situasi kewangan juga sangat sesuai untuk hubungan itu. Saya boleh ingat ramai Presiden Amerika Syarikat yang mengadu selama bertahun-tahun tentang perbelanjaan pertahanan Eropah. Saya tak pernah ingat Presiden Amerika Syarikat mengadu tentang perbelanjaan pertahanan Arab Saudi. Bajet pertahanan Arab Saudi memang besar. Ia berada di tangga ke-7 dunia dalam perbelanjaan pertahanan, membelanjakan 7.4% KDNK setiap tahun untuk tentera. Ia hampir 50% lebih besar daripada yang diwajibkan Ikrar Hague kepada negara NATO. Akhirnya, Arab Saudi berada di kedudukan keempat di dunia dalam perbelanjaan sebagai peratusan KDNK, di bawah Ukraine 31%, Israel 8.8% dan Algeria 8.0%. Ia terletak tepat di atas Rusia, yang kini terlibat dalam peperangan darat terbesar di Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Fikirkan seketika. Perlu diingat, Rusia mungkin menipu tentang perbelanjaannya. Apapun, Ukraine sangat memerlukan pelaburan. Sekali lagi, nampaknya adalah perkara biasa bagi Riyadh untuk memberikan kemudahan kredit kepada Ukraine bagi menguji pemintas sebelum membinanya untuk Arab Saudi. Walaupun kilang Ukraine sibuk menghasilkan pemintas untuk kegunaan sendiri, walaupun Ukraine sendiri tidak menganggap begitu,
tiada halangan untuk perjanjian pelesenan menubuhkan kilang di Arab Saudi. Namun, walaupun dengan semua itu, tiada sebarang perjanjian sehingga Mac 2026. Arab Saudi dan lain-lain, termasuk Israel, cuba bermain di kedua-dua belah pihak. Mereka mahu bersekutu dengan sebahagian daripada gabungan Barat sambil masih menekalkan hubungan mesra dengan Rusia. Melabur dalam sektor pertahanan Ukraine akan memutuskan hubungan itu. Arab Saudi tidak menerima pemindahan teknologi dari Ukraine seperti yang diterima NATO. Oleh itu, kedudukan yang goyah yang mereka hadapi pada 28 Februari, kini tiada lagi keadaan serba salah yang perlu diimbangi. Perang itu benar-benar berlaku. Serangan Syahid bukanlah sesuatu yang bersifat hipotesis. Jika Arab Saudi mahu penyelesaian terbaik, Ukraine mesti jadi rakan kongsi. Ini memastikan Arab Saudi kekal dalam ekosistem pertahanan yang lebih luas walaupun selepas perang Iran tamat. Boleh dijangka dengan yakin bahawa perang Rusia-Ukraine akan berterusan selepas tamatnya permusuhan aktif di Timur Tengah. Arab Saudi mahu membina jaringan pertahanan untuk, katakanlah, 9 bulan dari sekarang apabila pertempuran mungkin tercetus semula. Sepanjang tempoh itu, Ukraine mengalu-alukan pelaburan dalam sektor pertahanannya, mungkin membayangkan peranan yang akan dimainkannya bersama negara-negara NATO selepas perang berakhir. Kesimpulannya, Arab Saudi dan lain-lain silap menangguhkan kerjasama dengan Ukraine. Perkara itu sering berlaku dalam hubungan antarabangsa. Tetapi kini mereka menyedari kesilapan mereka dan mengubah haluan mengikut keadaan. Dan jika tidak jelas sama ada Arab Saudi membuat pilihan yang tepat untuk menukar strateginya, apa yang perlu anda lakukan hanyalah melihat tajuk utama pada masa yang sama. Topik kedua ialah Rusia memberi bantuan senjata secara langsung kepada Iran. Walaupun anda mungkin tidak terkejut, butirannya mendedahkan maklumat menarik. Biasanya, bantuan ketenteraan lakukan dua perkara. Kesan utamanya adalah meningkatkan hasil di medan perang bagi penerima bantuan. Kesan yang kurang jelas ialah ia mengubah keupayaan dan insentif pihak-pihak untuk menghentikan pertempuran, sama ada melalui kemenangan ketenteraan atau penyelesaian yang dirundingkan. Oleh itu, jika kita ingin memahami pilihan Rusia, kita perlu terlebih dahulu memikirkan matlamat yang sedang dikejar oleh Kremlin. Ciri utama dunia berperang ialah Pakatan Barat berkongsi matlamat, manakala Pakatan lawan berkongsi cara untuk capai tujuan berbeza. Matlamat utama Rusia ialah memperkuat kedudukan untuk mencapai objektifnya, terutamanya mendapatkan lebih banyak wilayah dan pengaruh di Eropah Timur. Rusia tidak begitu ambil berat secara langsung tentang perkembangan di Timur Tengah atau Selat Taiwan. Rusia sangat mengambil berat kerana gabungan Barat yang lemah memudahkan rampasan lebih banyak tanah di Ukraine. Inilah sebab China hanya berdiam diri dan menikmati keadaan sepanjang bulan lalu dan pada tahap yang lebih rendah 4 tahun kebelakangan ini. Walaupun Rusia dan Iran tewas dalam peperangan, China masih berpotensi menjadi pemenang. Pakatan Barat akan jatuh bangun bersama. Implikasi yang lebih jelas di sini ialah Kremlin mahu peperangan di Iran berterusan. Kenapa? Ia telah menghabiskan stok es dan kini kabar angin mengatakan Rumah Putih mungkin menarik diri daripada inisiatif Pearl yang membenarkan negara membeli kelengkapan ketenteraan khusus Amerika untuk Ukraine. Ia menyebabkan perpecahan politik, melemahkan kepercayaan terhadap institusi Amerika Syarikat dan mengurangkan keupayaan pentadbiran menggunakan kuasa ketenteraan luar negara. Sebenarnya, itu terpakai untuk semua pentadbiran, sama ada sekarang atau akan datang. Perpecahan politik ini juga meluas ke peringkat antarabangsa, dengan Rusia suka melihat Eropah dan Amerika Syarikat bertelagah. Ini menyebabkan harga minyak naik, memberi Kremlin talian hayat ekonomi pada waktu tepat. Jika kita undur semula ke permulaan Perang Iran, saya tahu, iaitu kira-kira 4 minggu yang lalu, Rusia tidak menawarkan bantuan yang memerlukan kos yang tinggi. Sebaliknya, Moskow mula berkongsi risikan dan bantuan penetapan sasaran dengan Iran. Tanpa ragu, ini sangat penting dari perspektif Iran. Kos utama membina rangkaian risikan adalah pada sistemnya. Selepas dibina, kos tambahan berkongsi maklumat hampir sifar. Inilah sebab Amerika Syarikat masih memberi bantuan risikan kepada Ukraine, walaupun Donald Trump ragu terhadap perkara lain.
Selagi Kremlin mendapat walaupun sedikit manfaat, apabila Iran menunjukkan prestasi baik dalam perang itu, Iran akan menerima bantuan tersebut. Kini kita mula melihat Rusia membuat beberapa kompromi yang ketara. Laporan menyatakan Kremlin bercadang menghantar ubat, makanan, apa-apa yang tidak serius serta drone. Tidak lama lagi, senjata Rusia akan membunuh tentera Amerika dan ramai dari gabungan Arab. Arab Saudi sekali lagi berpuas hati dengan keputusannya menyokong Ukraine. Kita tidak boleh tolak kemungkinan Iran masih buat beberapa komponen drone Shahid yang dikeluarkan dari kilang Rusia dan Tehran guna ini untuk sokongan Rusia. Saya sudah teroka kemungkinan itu. Jadi, mari kita cuba sebaliknya dan lihat hasilnya. Kita juga harus anggap penghantaran drone itu dalam jumlah besar. Jika tidak, semuanya sia-sia. Berdasarkan laporan, nampaknya sumber kerajaan Amerika percaya bahawa penghantaran itu bukanlah sesuatu yang remeh. Kita akan gunakan itu untuk video ini. Jelas, ini melibatkan kos besar kepada Rusia. Garis hadapan di Ukraine tidak beku. Namun, beberapa minggu ini, hampir tiada perubahan wilayah. Ukraine masih manfaatkan penutupan Starlink di beberapa lokasi, manakala Rusia pula ambil peluang atas masalah lama Ukraine di tempat lain. Intinya, sekarang bukan masa yang sesuai untuk mengagihkan drone, kecuali anda menerima sesuatu yang signifikan sebagai balasan. Satu tafsiran ialah Rusia bimbang kadar tembakan Iran tidak kelihatan baik. Dan ada sedikit risiko bahawa Amerika Syarikat mungkin tidak lama lagi dapat menentukan hasil ketenteraan perang tersebut. Sekali lagi, kita telah membincangkan bagaimana terdapat banyak cara untuk mentafsir angka ini. Agak munasabah untuk fikir, situasi ini tidak teruk untuk Iran. Namun, jika Moskow setuju, tidak jelas mengapa Rusia tidak melancarkan drone yang didermakan itu ke arah Ukraine. Namun, saya ingin menasihatkan supaya berhati-hati dalam mentafsir secara berlebihan bahawa situasi Iran yang genting adalah faktor utama yang menentukan sama ada Rusia membuat pemindahan itu atau tidak. Sebaliknya, pulangan marginal atas pelaburan ialah ukuran yang penting. Keputusasaan Iran boleh memberi pulangan marginal besar. Tetapi juga mungkin bahawa Moskow mengira keadaan sudah baik untuk Iran. Tetapi boleh menjadi jauh lebih baik dengan hanya sedikit bantuan. Walau bagaimanapun, itu masih berdepan dengan isu bahawa keutamaan utama Rusia adalah untuk memastikan perang terus berlangsung. Jadi penjelasan paling mudah ialah Iran memerlukan sedikit bantuan. Jika tidak, sesiapa sahaja yang mentadbir kerajaan akan mencari jalan keluar. Anda boleh lihat ketegangan hubungan melalui apa yang tiada dalam pakej pemindahan. Pertahanan udara. Sudah tentu, itu sepatutnya menjadi keutamaan utama bagi Iran. Namun, Moskow jelas tidak berminat menyumbang peralatan tersebut. Sebahagian ceritanya ialah keperluan Rusia. Kami baru meneliti serangan besar Ukraine ke atas 2 terminal minyak di Laut Baltik dalam video terakhir kami. Rusia tidak mampu teruskan peperangan jika terminal-terminal itu dan yang lain kekal tidak beroperasi. Setiap S-400 dihantar ke Iran bermaksud kurang S-400 untuk pertahanan Rusia. Satu lagi bahagian cerita ialah mungkin terdapat sedikit pulangan pelaburan untuk senjata-senjata ini. Masih ingat Barat enggan beri peralatan berat kepada Ukraine pada awal pencerobohan? Takut Rusia marah ke Kiev tanpa halangan? Anda boleh ceritakan kisah serupa di mana Rusia tidak mahu pertahanan udara Iran jadi sasaran latihan AS, seperti pada hari pertama Perang Iran. Ingat, apa yang menentukan bantuan ialah kadar pulangan marginal. Akhirnya, ada masalah praktikal. 400 perlukan latihan praktikal untuk berkesan. Ini bermakna menghantar askar Rusia ke Iran untuk melatih askar Iran secara langsung di medan perang. Ini boleh menyebabkan askar Rusia membunuh juruterbang Amerika. Atau juruterbang Amerika boleh bunuh askar Rusia semasa serang pertahanan udara. Kes pertama meningkatkan risiko eskalasi dan melanggar prinsip untuk kekal pihak ketiga dalam peperangan. Ingat, kita sedang cuba mengelakkan situasi yang kelihatan seperti Perang Dunia sebenar. Kes yang kedua adalah satu pembaziran nyawa askar Rusia.
Dan saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahawa Kremlin menganggap nyawa itu sememangnya berharga. Cuma Kremlin lebih suka menggunakan sumber itu untuk keutamaan Donbas. Jadi, apakah kesimpulan utama kita untuk hari ini? Arab Saudi kini semakin terlibat dalam gabungan Barat melalui pembelian sistem Ukraine. Ayat ini mungkin menyebabkan saya hilang kredibiliti jika diucap 5 tahun lalu. Rusia sedang memberikan bantuan persenjataan kepada Iran. Ini bukan petanda baik untuk situasi ketenteraan Iran dari sudut pandangan Iran. Namun, Barat tidak harus anggap ini bermaksud permainan itu hampir tamat. Video ini hampir tamat. Hari ke-29 berturut-turut selesai. Sila beri saya rehat 23 jam 45 minit sementara anda tonton salah satu video alternatif ini. Jika anda suka video ini, sila suka, kongsi dan langgan. Jumpa lagi nanti. Jaga diri.